Nak naik tangga, nak pergi mana-mana, hiking, brisk walk pun tak boleh jauh-jauh. Dia semput. Dia macam nafas dia sempit kan. So satu hari saya dikenalkan dengan Nutrika daripada seorang bapa itu Kak Zeti sendiri. Dia bagi saya cuba. Saya makan dalam sekotak dalam tempoh dalam 2 minggu sebab saya ambil 2 sachet. Pagi sekali, sebelum tidur sekali. Sebab masa tu saya dah makan ubat antibiyotik, pencahayaan kahak tapi tak jalan. So macam mana saya nak bisnes jumpa orang kalau saya masih batuk berkahak tu kan. Dia macam tak selesa lah, malu lah macam ni. Kita lawan-lawan nak jumpa orang apa kau jual kesihatan tapi kau yang sakit. So Lina konsisten time tu. Lina, okay Kak Zeti, saya nak beli untuk konsisten ke diri saya sendiri. Then bila saya makan, perubahan yang saya tak perasan. Orang yang perasan adalah Kak Zeti perasan. Dia kata, Lina, macam nafas kau dah okey lah. Itulah Kak, aku baru perasan. Rupanya kesan tu adalah daripada konsisten kita Nutrika. Lina tak perasan, tiba-tiba kita macam nafas tu jadi lega, kahak tu jadi cair, senang untuk kita nak keluarkan kahak tu, berbuih-buih. Kan? Then alhamdulillah selepas saya makan, saya berniat untuk tolong ramai orang yang hampus, yang asma macam saya. Saya ambil terus. Package apa kita ambil? Gold. Bagus. Artinya ada calon-calon di sini. Okay? Ambil terus package gold. Sebab nak konsisten diri dulu. First, kita nak niat, kita nak repair diri kita dulu. Then baru kita boleh tolong orang lain. Itu niat kita. So Allah permudahkan. Dan hari ini alhamdulillah dengan izin Allah, ini adalah kali kedua saya datang Melaka. Dan korang tahu, yang bestnya lagi, yang saya sangat-sangat suka, saya dah boleh hiking, saya dah boleh brisk walk, saya dah boleh bercakap macam ni. Kalau tak saya semput. Then alhamdulillah hari ini saya ambil Grab package gold sampailah hari ini. Dan saya sebarkan kebaikan kita makcik-makcik, pakcik-pakcik sekalian, cuba Nutrika. Okay? Itu saja dari Lina dan semoga yang terbaik hari ini. Jangan balik dulu, mungkin ada